Bagi siapa yang ada duit lebihan sekitar RM170,000, bila ditukarkan dalam bentuk emas, tuan-puan boleh dapat emas seberat 250 gram. Dan 250 gram ni kita boleh pilih saiz emas yang bersesuaian bergantung kepada matlamat kewangan masing-masing. Bila kita ada matlamat kewangan, kita tahu nak memilih emas yang bersaiz besar ataupun yang kecil. Bagi yang nak maksimumkan keuntungan, boleh dapatkan gold bar 250 gram ni seketul. Tapi kalau matlamat untuk jual emas sikit-sikit, boleh dapatkan 5 keping gold bar 50 gram ataupun dapatkan 25 keping gold bar 10 gram. Emas yang lebih besar sebenarnya spreadnya lebih nipis, harganya akan jauh lebih mahal bila kita jual seketul emas yang lebih besar. Tapi emas yang lebih kecil ni lebih fleksibel. Bila perlukan tunai dalam jumlah yang sedikit, kita boleh jual sikit-sikit. Simpanan emas ni mudah bila dialihkan dalam bentuk aset fizikal. Emas adalah duit dalam bentuk yang lebih bernilai. Jadi bila kita ada emas, simpan dan peram sahaja, harganya pasti meningkat. Kaedah simpanan emas yang mudah, tuan-puan boleh menabung melalui akaun Gap dan boleh keluarkan emas fizikal mengikut keperluan dan matlamat kewangan sendiri. Bagi yang ingin mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video atau mesej di TikTok untuk Biha bantu sebaiknya. Nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Biha rapat-rapat.